Alright, Z650 speed berapa boleh dapat? Terlalu ramai sebenarnya yang tanya aku pasal speed ataupun top speed motor aku lah. Tak kisahlah motor Z650 ke Y16 aku ke kan. Semua motor yang aku review semua tanya speed berapa boleh dapat. Okay, untuk motor ni aku pernah dapat maksimum yang aku pernah dapat 199, tak silap aku 199. Tapi RPM tak habis lagi. Cuma aku tak berani lah, sebab motor ni motor naked. Once lagi aku cakap, motor ni motor naked bike. Bila motor naked bike, kepala ni dia ikut handle. So bila kena dengan angin, dia akan goyang. So kalau korang memang nak laju, better ambil Ninja 650. Ninja 650 lebih laju, sebab dia aerodynamic, lebih aerodynamic. Untuk Z650 ni, position dia memang agak tegak sedikit berbanding dengan Ninja 650. So dia sesuai untuk korang jalan town, nak mencilok dan sebagainya. Tapi tak semesti Ninja 650 tak boleh. Ninja 650 boleh. Cuma Z ni lebih baik daripada Ninja 650 untuk jalan town. Tapi dekat highway, Ninja memang perfect. Okay, bagi aku, kalau tanya aku, daripada Z atau Ninja, beli Ninja daripada Z. Aku beli Z650 sebab aku suka design naked bike. Okay, so tengok pada minat korang juga. Alright.